Milo. Dari minum kat sekolah sampai jadi minuman legend untuk sukan. Dulu setiap pagi mesti ada Milo dalam mak kat kantin sekolah. Lepas tu, bila masuk sukan sekolah atau pertandingan, Milo ada je tepi padang. Minum sambil tarik tenaga. Marketing Milo genius gila. Dia bukan jual minuman je. Dia associate Milo dengan tenaga, kesihatan dan aktiviti sukan. Dari iklan TV, sponsorship sukan sampai Kids Club, semua strategi buat brand ni terkait dengan pengalaman hidup generasi muda. Bila orang dewasa sekarang teringat balik zaman sekolah, terus rasa nostalgic. Itu yang buat Milo masih relevan walaupun dah bertahun-tahun. Lesson bisnes jelas. Brand kuat plus storytelling plus engagement sejak awal buat orang loyal. Milo tak cuma minuman, dia jual perasaan, identiti dan pengalaman. Bila orang rasa connected, brand stay top of mind dan repeat purchase berlaku tanpa henti. Korang dulu minum Milo sebab sekolah ke sebab sukan? Atau sebab nostalgia je? Drop komen bawah. Nak tengok geng Milo sejak kecil.